Untuk aku, claim meter ni cukup perfect. Cukup baik. Tak payah nak cari claim meter yang lain lagi dah. So, yang ini daripada Habotest ni, okay, cukup lah. Tak perlu nak beli mahal-mahal. Harga dia tak mahal pun. Tapi dia punya function dia. Maksud aku, dia punya function dia tu cukup. Okay. So, kalau kau tengok betul-betul kat sini, apa yang kita perlukan, ini je. Kita nak check buzzer. So, kita nak check ohm. Okay. Lepas tu, kita nak check apa ni? Kita nak check DC voltage. So, kita nak check apa? Kita nak check AC voltage. Dan juga kita nak check dia punya ampere dia. So, untuk claim meter ni, walaupun harga dia tak mahal, tapi perfect, cukup. Dia punya function basic tu semua ada. So, kalau korang rasa kau ada bajet lebih, kau nak beli yang jenama mahal, terpulang. Tapi kalau korang yang mana-mana yang bajet tipis, aku rasa ini memadai untuk korang pakai. Sebab aku dah pakai. Aku ada satu claim meter yang baik sikit lah. Baik sikit. Bukan tak ada. Ada claim meter yang baik sikit. Yang brand warna hijau tu kan. Cuma, bila aku claim dua-dua, sama je. Aku claim wire sini, rate 40M. Aku ambil yang ini claim 40M juga. Sama je sejadinya. Untuk korang yang bajet-bajet, korang boleh guna yang ini. Bacaan dia tak lari, bacaan dia okey. So, yang ni aku rekomenkan sangat-sangat. Kalau korang nak cari claim meter bajet, korang pergi tengok dalam beg kuning. Aku letak kat dalam beg kuning. Okay? Assalamualaikum.